Rapid Fire Challenge with pengetua. Kopi atau teh? Kopi. Pagi atau malam? Pagi. Buku atau filem? Buku. Pantai atau gunung? Pantai atau gunung? Gunung. Kalau pengetua kembali menjadi murid, pada zaman Gen Z, apa perkara berbeza yang pengetua akan buat? Okey, kalau saya sama kamu lah kan. Pertama sekali, kalau saya ni jadi seorang murid, pertama sekali saya akan pastikan saya menguasai teknologi ICT, teknologi digital. Sebab Gen Z ni dia lahir zaman di mana teknologi digital tu dah didedahkan secara meluas. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan pastikan saya dapat menguasai seberapa banyak ilmu kemahiran yang ada. Sebab Gen Z ni dia fikiran dia lebih bebas. Jadi walaupun kebebasan itu agak terhad, walaupun kata-kata kebebasan tu perlu ada batasan dia, kan? Tetapi sebagai murid kita perlu menguasai apa sahaja ilmu, apa sahaja kemahiran-kemahiran yang ada. Sebab dari segi bidang ilmu tu terlalu luas. Kemudian sebagai murid juga saya perlu, bagi saya lah kan, kita kata perlu peka terhadap perubahan-perubahan yang berlaku. Maksudnya kita perlu memahami persekitaran perubahan-perubahan yang berlaku di sekeliling kita. Dan kita perlu beradaptasi dengan perubahan persekitaran itu. Itulah kalau saya sebagai murid Gen Z. Mitos tentang pengetua. Betulkah murid-murid cakap ni pengetua memang garang? Bagi saya bukan garang tapi tegas. Jadi maksudnya garang tu dia berbeza dengan tegas. Tapi bagi saya meletakkan diri saya ni sebagai tegas. Sebab apa ni peraturan, apa-apa kita kata peraturan sekolah, ketetapan yang kita buat tu perlu kita pastikan. Contoh dia dari segi hukuman untuk pelajar, kita perlu konsisten. Itu tegas. Kita perlu konsisten, maksudnya kalau kesalahan yang sama mesti hukuman yang sama, dia tak boleh berbeza. Jadi di situ perlu ada satu nilai. Bagi saya letakkan tegas tu sebagai nilai. Nilai tegas tu perlu ada supaya setiap peraturan, setiap ketetapan yang kita buat di sekolah untuk pastikan disiplin pelajar tu terkawal, nilai ketegasan tu perlu ada di situ. Tapi dari segi garang tu rasa-rasa mungkin bertempat lah. Mungkin bertempat. Sebab yang penting yang saya nak tengok adalah dari segi disiplin, sama ada pelajar ataupun guru dapat dikawal dengan baik lah. Sebab saya bukan menganggap diri saya sebagai seorang kita kata seorang bos, tapi saya menganggap diri saya ni sebagai seorang ketua yang perlu
memikul amanah untuk memastikan dari segi kesejahteraan pelajar, kesejahteraan guru dan warga sekolah dalam keadaan yang terbaik. Ya, itu je lah. Jadi saya lebih suka menggunakan perkataan tegas daripada garang.